Testing. Assalamualaikum. Okay, kita ada. Hello, testing 1 2 3. Ni ada barang nak jual. Stok baru sampai. Khabar sihat? Ni tinggal skeping je ni. Tadi sahabat abang dah lock. Ada skeping saja kat Abah. So abang okey. Alhamdulillah, terima kasih Anwar. Anwar dah start mengajar. Dah start mengajar dekat Sabah. Tahniah Anwar. Mantap. Kita sambung-sambung ilmu. Itulah sedekah ilmu. Dia berpanjangan. Betul tak? Mantap. Cikgu, Sifu Anwar. Faham tak? Dia mudah je. Dia kena paksa. Paksa diri buat. Paksa buat dapatlah. Tanya Rahnu macam mana, masuk lah dulu. Dia kadang-kadang pelik. Tanya pasal Rahnu. Ada masuk je lah. Abang dulu memula kan, masuk Rahnu, dapat surat tu abang betul state, baca surat. Baca surat. Oh macam gini. Lepas tu belajar tebus. Setiap bulan tebus. Kira dulu. Nak tebus pakai apa? Dapat tebus pakai Helio tak dapat adik. Abang dapat order tadi Masjid Persatuan. Ini pegawai immigration Melaka. Okay, ni tengah satu je last satu. Ni kawan abang dah lock lah. Ni ada lagi. 5 gram ada, 0.5 ada, 5 gram ada 2. InsyaAllah minggu ni sampai. Ini lagi 10 keping. InsyaAllah sampai. Abang jenis senang je. Barang orang beli abang terus restock. Customer beli satu pun abang restock balik. Senang. Besok ada kelas MBA. Ini harga ini berapa? 598. MBA 598. InsyaAllah besok sempat ke? Nak post besok abang nak pergi arahan tu. Besok nak pergi arahan tu. 1 gram 598. Tak kisah apa design. Post RM10. Semenanjung Malaysia. RM18 Sabah Sarawak. Boleh? Tinggalkan nombor bang. Screen SS. Lepas tu bang saya nak lock. Okey, lock bayar. Sekejap abang nak ambil gambar sekejap. Customer. Contoh macam ni yang customer dah bayar. Abang ambil gambar, takut apa? Salah design. Ni ada lampu spare. Cantik sikit gambar aku. Ni kawan abang ni, kawan apa? Kawan Melaka. Dia memang dia dah lama beli dengan abang sejak tahun 2020 lagi. Dia simpan mah boleh kahwin 2. Aku nak kahwin 2, takut. Kawan abang simpan mah boleh kahwin 2. Ni sahabat abang, pegawai immigration. Ni nak banner masjid lagi kot. Suara abang okey? Hello, testing. Suara abang okey? Hari ni kita nak buka topik jual surat pajak. Tadi ada petang tadi. Dalam pukul berapa ya? Pukul 5. Pukul 6. Suara slow. Ada, okey. Testing. Suara okey? Okey. Suara okey tak? Macam mana? Okey. Terima kasih Noah. Sekejap. Tu aku buka. Macam nak beli emas. Abang cabut balik.
SS gambar ni, nanti DM. DM abang. Tekan message. Tekan message. Kan kat TikTok ni kan kita ada nombor abang. Ha ni. Tekan ni. Tap. Ha, dia pergi lah ni. Ataupun tekan message. Kan kita ada message kan. Ha. Tekan message. Assalamualaikum. AB, saya nak beli. Tinggalkan phone number nanti abang ni. Ada cerita tu tuan si kau. Tak ada. Tak ada lah. Kau dengar je lah. Okey, kita nak post motor surat hari ni. Siapa nak ni tinggal satu lagi. Nanti boleh DM lah. Kita nak buka cerita pasal jual surat pajak. Macam mana, bukan nak cerita formula tapi basic asas. Macam mana tadi abang dapat satu hamba Allah daripada Melaka nak jual 40 gram. So, abang tengah bawa kereta ni, Allah, dia tanya. Tapi tak apalah. Dia cakap elok-elok, baik-baik. Abang jawab lah. Alhamdulillah. Call abang tak angkat . Kalau call tak angkat. Jangan call aku. Kita ada rumah hijau. Penat lah call. Abang dah fobia lah angkat call. Masa quantum meter tu, ya Allah, menangis-nangis. Aduh, berkejar-kejar aku dengar cerita kau. Beli tak juga, daftar dealer tak juga. Okey, kita tengok surat ni. Kita tengok surat ini. Sekejap. Terbalik pula surat ni. Kita cerita surat pajak. Terima kasih follow. Okey, surat pajak. Jual surat pajak, macam mana cerita dia? Siapa yang pernah jual surat pajak? Siapa yang nak jual surat pajak? Kena tahu benda ni. Kita nak buka ni. Jual surat pajak. Surat Arahanu lah. Surat Arahanu lah. Dia dulu nama surat pajak, tak kisah Arahanu ke apa. Saya betul-betul. Penat lah dia orang telefon. Dulu abang angkat dia call. Wah. Penat lah. Kalau sekarang ni, kalau angkat call ni mesti AB, saya sangkut dekat Arahanu, saya jadi mangsa 2080. Tak payahlah. Okey, tarikh gadai. Berapa bulan? 2 bulan 3. 2026. Upah simpan. Upah simpan 18 bulan. Okey, kat sini sekejap. Total gram dulu. Total gram 40 gram. Ni yang dapat ni. Dapat surat daripada sahabat daripada Melaka tadi nak jual. Daripada Melaka. Aikroh. Dia dekat Bank Rakyat. Total gram 40 gram. Ni 40 gram MAA dia cakap. MAA. Upah simpan 18 bulan. Berapa? 4662. 4662 bahagi dengan 552. Okey, dapatkan dulu harga per gram. Okey, 552 ni adalah 18 bulan 3 hari. Ni upah simpan dia. Kita dapatkan harga per hari dulu. Dapat hari dulu. Dan dia nak kira shortfall. Ramai dia tanya ni, bang macam ni nak kira shortfall. So abang nak record video ni, abang nak hantar kat dia. Tadi abang kira dalam kereta je. Pakai kereta congak-congak kan. Kita dah biasa buat. 4662. Kita bahagi dengan 552. Maknanya satu hari RM8.44. Sehari. Nampak ni? Upah simpan sehari. Upah simpan hari-hari. Lepas tu abang cakap. Orang terdesak dengan masuk Hanu. Kau tak bayar, dia jalan lagi upah simpan ni. RM8.44. RM8.45. Sehari. Untuk 40 gram.
Faham? Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, ni upah simpan sehari. Okay, pinjaman berapa? Pinjaman dia, marhun dia 30,000, kita ambil pinjaman 2842. 28842. Sekejap, ini harga per gram dia berapa? Sekejap. 30,227 bagi dengan 40. Harga marhun, takkan harga marhun 755 ni? Ni bila punya 2/3? Ni paling tinggi ke 755? Bapak. Sekejap. Bank Rakyat 2/3? Tinggi Itu ATH Melampau lah. Hasbunallah. Bulan 3. Ni berapa bulan? 2 bulan 3. Abang tengok ayat ni. Asal 2 bulan 3. Apa? 2 bulan 3. Betul ke 2 bulan 3 ni? 2 bulan 3. Asal tak ada harga? 3 bulan 3. 3.3. Sempoi warni. 771. Saya bawa 7 dekat degil 25K. Alhamdulillah. Terima kasih. So, ubat pusing harga per gram dia berapa tadi? 755. Bapak. 755 bro. Hari ni 653. Bapak. Tak apa. Sampel tu ni Cik Wani. Sampel tu Cik Wani. Okey. Ini hari 50 hari. Maksud dia 18 bulan ni, ini hari dia. Dapat 1 hari. Okey, pinjaman banyak ni. Okey, tarikh gadai. Katalah contoh. Gadai 2/3. 2026. So, katalah nak minta jual surat. Kita nak kirakan upah simpan. Jual surat. Katakanlah hari ni bulan 10. Hari ni 10 Ogos. 10 bulan 8. 2026. Okey, kita kena kirakan hari ni berapa pula. Sekejap, abang ada kalkulator. Kalkulator hari. Kita masukkan hari. Senang je, tak payah kira-kira. Kau nak congak-congak apa, jenuh kau nak congak. 2/3, hari ni 10. So, kita ada... Bulan 3, 2 hari bulan 3. 2006, hari ni maknanya lebih kurang 162 hari. 162 hari. So, nak kira upah simpan dia berapa? Faham? 162 hari. Terkejut aku. YM bertuah kau. Kali dengan tu. RM8.45. Dapatlah upah simpan. Ini kepada nak kira shortfall tu. Salam YM. Punch card kau. 162 kali 8.45. Ingat, upah simpan hari-hari ya. Ini untuk yang 40 gram ni. So maknanya 1368. Ya abang, kita ambil ni. 13669 lah. Okey, pinjaman tadi. Pinjaman 28. 842. So campurlah ni. Dapat campur kan ni. So ini adalah apa yang pembeli surat pajak bayar pinjaman, termasuk upah untuk tebus pada dia jual surat kan pada hari ini. Ada soalan? Campur. Itulah yang kena bayar oleh pembeli surat pajak. 288. Kalau salah betul ke abang? 1369. So maknanya
Nak tebus surat ni pada hari ni 30,211. So, ada soalan sangat ni. Yang ini kita bahagikan dengan 40 gram. Nak dapatkan harga per gram. Bahagi dengan 40. Ya, betul. 755. Sama? 755. 755. Okey, ini harga per gram. Okey, so sekarang ni kalau kata ramai yang marah-marah, bang, apa sebab abang tak boleh beli emas saya, bang? Ya, pandai Zaki. Zaki jutawan. Amin. Apa sebab abang tak nak beli emas saya, bang? Emas saya kat Rahnu. Emas saya emas baru. Emas baru ke emas apa ke? Ini harga per gram. Berbala tak? Emas per gram. Okey. Kita pembeli surat pajak akan beli pada harga apa? Siapa nak beli harga resell? Harga ni lagi tinggi daripada harga resell. Faham tak? Okay, harga we buy hari ni 542. Overprice. Ya. 755 tolak 542. So 213. 213 ni kali dengan 40 gram. 8520 shortfall. 8520. So, kepada sahabat-sahabat yang ada situasi macam ini, okey, ini nak jual surat pajak. Jual surat pajak kepada yang harga tinggi. Dia kena bayar. Dia kena bayar pembeli surat pajak tadi untuk cover dapat balik harga dia 542. Faham tak? Faham ke korang ni? Tapi tak apa. Dekat sini, ini yang ramai orang yang tanya abang, ada tebus. Tak tahu upah simpan dia berapa? Upah simpan dia berapa bulan depan? 5 hari bulan, ya kena top up. 5 hari bulan 9. Ni 1579. Jumlah pembayaran, jumlah jualan. Ni campur. Oh, silap. Kena padam balik. Silap. Abang salah tengok. Salah. Sekejap. Silap. Bukan. Dia dekat sini. 24180. 24180. Betul. Ini campur dengan tadi campur dengan upah simpan. Betul, hanya Bank Rakyat punya surat pening kepala aku. Okey. Silap. Abang, okey. Tu kalau salah kira tu yang kita terbagi lebih 24180 campur 1369. So 25549 bagi dengan 40. Bagi 25549 bagi dengan 40. 638 tu macam tak logik je. 638. 639 lah. Kena bayar juga. Tolak 542. Sorry. Betul. 639 tolak 542. RM97. 97 kali dengan 40. Abang kena call balik lah Mamat ni. Rasa dia nak jual ni. 388. 3880. Abang betul. Apakah AB? Exit plan apakah AB? Exit plan dia, bayarlah upah simpan. Bayar upah simpan dulu, 1579. Ini bulan pertama. Lepas tu kumpullah penimbal. Dalam masa dia akan bagi 6 bulan lagi. Dalam masa 6 bulan tu kumpullah penimbal. Penimbal yang kecil-kecil untuk pusing. Tu sempoi dah buat tu. Sempoi tu dia ada barang kemas tu. Tu tak sempoi? Baru jumpa itu kawan tu. Betul lah Makisah ni. Sempoi betul lah Makisah.
Abang belah-belah memang masam betul lah buah makisah. Ni 1579 bayar upah simpan. Ya, penjual kena bayar. Ya betul. 3880. Salah kira tadi abang tersalah pandang. Ini harga jualan ni pinjaman ni campur dengan upah simpan sekali tu abang pelik dapat 755 balik. Sekali ikutkan dia mesti bagi 80%, betul lah ni. Betul. So kena bayar 3880. Kalau dia kata abang tanya dia ada emas kat tangan, dia kata tak ada emas kat tangan, ada sikit untuk cover upah simpan. Apa ya upah simpan? Okey, dalam masa yang sama kumpulkanlah 40 keping ni. Betul tak? Tu sampel tu. 40 gram macam ni. Kumpul, lepas tu buat teknik pusing. Kumpul 40 gram macam ni. Masuk Arahnu, dapat duit, tebus yang ni. Ambil balik. Ya, pandai. Itu je. Nampak sempoi, barang kemas saya dah ambil. Ni betapa lama dia duduk menghadap abang. Dia ada barang kemas. Inilah teknik pusing. So kalau kata upah simpan pun tak ada, nak buat macam mana? Upah simpan pun tak ada. Upah simpan ni pun tak ada. Duit tak. Ni kalau tak bayar upah simpan ni kena lelong ni. 5 bulan 9. Kalau muamalat seminggu ni Bank Rakyat ni abang tak pernah kena lelong. Siapa ada pernah kena lelong dengan Bank Rakyat? Boleh share pengalaman berapa lama dia akan lelong. So lelong ni dia akan masuk bid. Kalau bid tu tinggi kita dapat lebihan. Kalau bid tu rendah kita kena bayar balik. Walaupun lelong barang kita dah habis kita kena bayar balik dekat Arhanu. Main-main tu. Okey, ni faham lah? So inilah cara kira dia. Tadi abang silap minta maaf. Inilah. Mana RM97. So, apa akan berlaku? Apa exit plan? Sekejap. 388. Salah kira. So, exit plan dia bayar kepada sahabat-sahabat yang ada. Siapa ada situasi macam ni? Siapa ada situasi macam ni? Blacklist. Contoh macam muamalat. Okey. Ini cerita, jangan cerita lelong lu. Cerita lelong lu. Lelong tu last sekali. Lelong tu nanti ya, lelong. Jangan kita usahakan dulu. Lelong lu. So, biasanya kalau tak ada duit, cari bayar upah simpan. Upah simpan 6 bulan. 6 bulan dulu. Sebab apa? Upah simpan pun kena bayar. Dalam situasi tadi, harga per gram 600 lebih, siapa nak beli? So, lepas bayar upah simpan ni, kumpul penimbal. Penimbal ni untuk apa? Cuba komen. Untuk apa? Penimbal ni untuk apa? Untuk apa? Pada sahabat-sahabat, kita kumpul penimbal ni untuk apa? Tadi ada 40 gram. Barang dia 20 gram. So penimbang teknik pusing tu ngasih. Buat memang pandai lah. Ni kan ada seketul, 2 ketul kat sini. Kan ada kokak kan 20 gram ni telan kan. Tapi kalau barang satu dalam surat, nanti surat baru tu ikut harga lama ke tapi bukan ambil. Kalau ambil barang satu dalam surat, nanti surat baru ikut harga lama ke bukan ambil. Dia akan buat surat baru. Tapi ini pun ni tebus sebahagian ni pun mahal ni. Tebus sebahagian pun dia akan tutup surat ni dengan bayar upah simpan dengan kita punya ni semua sekali. Nak tebus ni pun mahal ni. Lebih pada harga semasa ni. Untuk teknik pusing. Inilah teknik pusing. Teknik pusing ni kita kumpul penimbal ni. Apa dia? Gold bar yang kita mampu untuk tebus satu-satu setiap bulan. Contoh macam abang, setiap bulan tanpa melihat harga naik atau turun, tebus setiap bulan tebus, tak apa tebus. Dia kena kena lebih lah sebab harga kan, upah simpan harga jatuh pun kena tambah lebih. Mungkin kalau sini mungkin 45 ke 40. Kena kira lah. Betul abang cakap. Dia balik pada matlamat asal. Kenapa kita masuk Arahnu? Itu cerita dia. Itu yang abang persoalkan. Kenapa masuk Arahnu? 20 gram ni kan dapat pinjaman. Dapat pinjaman 24,000 ni mana pergi?
Ni mana pergi? ataupun kau pun dah terkena. Ya, betul. So penimbal ni kita convert lah. 1 gram 40 pieces. Puasa lah. Sebab tak ada lagi cara. Tuan-tuan kena bayar juga. Kata orang putih je kan, by hook or by crook, kena juga. So usahakan dulu bayar pas simpan. Bayar pas simpan ni boleh bayar online, tapi bayar pas simpan 6 bulan dia takkan reset surat tu. Dia takkan kembali kepada harga semasa baru. Dia akan bagi 6 bulan lagi lah. Itulah masa tu kumpullah penimbal. Sikit. Ataupun cuba dulu, cukupkan 20 dulu. 20 pieces dulu. 20 pieces, masuk Ranu, dapat duit, tebus sebahagian. Tapi kalau tebus sebahagian pun kena banyak, kena lebih ni, kena kira balik lah. Tak ada. Saya tak ada, item saya paling besar pun 5 gram je bang. Saya tak simpan 10 gram. Lama lah. 5 gram pun ni berapa hari ni. Ni Dina ada nak, siapa collector. Itu ada red dot, abang dah buang red dot dia. Saya ada 5 gram, ada dua je bang, Abang Din. Ini 2.5 ada 2. InsyaAllah ni ada on the way dekat 10-12 lah. 80 gram. Okey, bagus. Okey, kita jawab soalan ni. Pernah masuk Ahanu tak? Okey, ni selesai . So, sekarang ni kumpul penimbal. Kalau usahakan bayar pas simpan. Nak jual suap pajak pun kena bayar 3,000 lebih tadi. Nak tebus sebahagian pun kena bayar. Lelong, sebelum tu, ni pernah, okey tak apa. Nanti kita cerita untuk yang tak pernah masuk Ahanu. Okey, lelong apa jadi? Okey, tak bayar apa simpan, dia akan lelong. Macam contoh muamalat, seminggu. Kalau kata biar rakyat kena tanyalah berapa polisi, berapa lama dia ni. Okey, sekejap kita nanti. Sekejap abang selesaikan satu-satu dulu. Okey, lelong. Apa jadi lelong? Lelong ni dia ada dua keadaan. Okey, tadi ada orang tanya, adakah lelong blacklist? Okey, blacklist contoh, ni abang cerita muamalat . Muamalat bagi tahu dia tak blacklist. Dia tak blacklist dengan muamalat, masih boleh masih boleh Ahanu lagi. Ni di muamalat . Tempat lain boleh tanya, polisi. Polisi boleh bagi Ahanu, dia akan bagi lebih kurang 65% je. Ya, terima kasih Nurani. Saya tak faham apa. Pernah masuk. Ada barang, ada lagi emas kat Ahanu ke tak? Kalau ada emas ni keluarkan dulu. Okay, blacklist ni tak ada blacklist dengan dia akan ada sikris. Sikris ni dia akan melibatkan bank negara. Sebab dia adalah nanti kena bincang dengan muamalat macam mana nama kena blacklist apa semua. Dia nama je lah. Tapi dikabarkan dekat muamalat walaupun kena lelong, barang kita kena lelong, kita kena bayar lah ni. Kalau kena bila kata apa? Okey, situasi ni. Bila kita lelong, barang ni akan masuk bidding. Contoh A, contoh B. Katakanlah kita masuk 500 harga gadai. Lepas tu kita tak mampu. So dia akan masuk bidding. Lelongan. Okey, kata lepas tu lelong ni ada orang beli 580 pula. So ada lebihan kan? Kita dapat duit . Dapat duit lebihan. Dia masuk akaun lah. Contoh B pula. Tadi harga 638, 639, tadi abang tak ingat, 600 lebih kan. So sekarang ni harga berapa? 500 lebih. Siapa nak beli? Siapa nak bid harga lebih daripada dia ni? Katalah dia bid harga buyback hari ni, kata contoh 580 juga. Contoh. Logik tak? Siapa nak bid lebih? Siapa nak bid harga semasa lebih daripada harga semasa? Kalau kata ada miracle, ada keajaiban, kita dapat lebihan lah. Tapi dalam situasi ni kita kena tambah duit lah. Kita kena bayar dekat Ahanu. 639 kali dengan tolak dengan 580, RM59. Kalau 40 gram kan, kali 40. Kita masih hutang lagi dengan Ahanu 2360. Contoh. Masih kena bayar lagi. Tu cakap Ahanu ni dia abang bagi asas, tapi tuan-tuan nak jadikan mas bekerja, nak buat untung dekat Ahanu, hadap lah.
Adab lah. Sekarang ni masa ni berpuasa lah. Okey, faham Siapa yang nak kena lelong tu? Ataupun sekarang ni tolong jangan lari, jangan pergi hadap Arano. Dia boleh, macam contoh muamalat abang biasa bincang, dia kata boleh bayar sikit. Bayarlah macam mana selagi adalah term dia. Kena hadap lah benda tu sebab melibatkan nama tuan-tuan. Tuan-puan melibatkan nama. Kalau kata contoh ada yang sampai 100,000, 150,000 kena bankruptcy lah. Keluar negara tak boleh. Akaun kita kerja. So benda ni sebab itulah abang cakap, abang balik pada asas. Betul tak? Okey, balik pada tadi. 80 gram. 24K. Dia nak bayar kereta. Okey, ini kepada siapa yang tak pernah masuk Ahadum. Kepada sahabat-sahabat kita yang tak pernah masuk Ahadum. Kita buat dulu simulasi. Siapa yang tak pernah masuk Ahadum? Boleh komen. Saya tak pernah masuk Ahadum, bang. Saya tak pernah masuk Ahadum, bang. Tak pernah masuk Ahadum. Langsung. Takut. Macam ada rimau kat depan pintu Ahadum tu. Besok abang nak buat video depan Ahadum nak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, so sekarang ni tajuk dia simulasi asas Ahadum. Okey, sahabat kita tanya tadi dekat dalam live ni, dia kata takut nak cuba. Okey, tak apa. InsyaAllah. Tak apa. Dia emas ni, bila kita rasa sayang nak jual kan, baru kita nak ni. Bila kita dah jual, sayanglah bang, nak beli balik harga dah tinggi, tak dapat gram yang sama. Faham tak? Sebab ada spread, ada susut. Masa mula beli tu, bang nak jual kat mana bang? Dah ada emas, bang sayanglah nak jual. Okey. Oi, 124,000 bayar upah simpan 8,000 lebih, macam mana nak kira harga OL? Tak ada harga OL, saya tak ajar harga OL. OL pergi belajar kelas. Saya tak buat kelas. Harga OL kena belajar kelas. Saya tak ajar OL. Minta maaf Okey. Sekarang ni dia ada 24K. 24K. Okey, loan kereta. Full settlement kereta. Loan kereta. 24,000. Okey, ni asas kepada yang tak pernah masuk Ahadum. Jangan, kalau terdesak jangan masuk Ahadum. Abang ulang lagi, orang terdesak jangan masuk Ahadum sebab orang terdesak tak boleh fikir. Majoriti yang abang beli surat bajak semua terdesak. 300 cincin pun tak Allahu Akbar. Loan kereta 24K. Okey, so sekarang ni asas pertama. Ni asas pertama Kita ada 24K. Dah dapat 24K. Asas pertama kita masuk gold bar atau barang kemas yang kita mampu untuk tebus satu-satu setiap bulan. Kena buat riset setiap bulan. Setiap bulan tanpa melihat harga naik atau turun. Okey, teknik ni setiap bulan kena pergi Ahadum. Tebus. So, kita nak kira berapa kena masuk Ahadum. Contoh sini, dia ada 5 gram, dia ada 2.5 gram, dia ada 1 gram. Nak beli yang mana? So, ini tuan-tuan, tak ada, jangan fikir upah. Abang tak nak fikir upah. Kalau kita buat macam ni, kita kira dulu, kita tak payah fikir upah. Okay, macam ni. Upah nanti abang kira. So, sekarang nak buat keputusan mana? Bang, saya nak 1 gram nak masuk ke, 2.5 ke nak masuk, ataupun saya nak masuk 10 gram ke 20 gram. Okey, ni asas Masuk ikut kemampuan kita. Yang kita mampu untuk tarik satu-satu setiap bulan. Okey, sekarang ni nak kira berapa kita nak dapat 24,000 ni, berapa gram kita kena masuk Ahadum. Itu je. Okey, kita buka app. Kita buka application. Okey, ni app. Ada. Okey, ni muamalat, contoh. Ni kalkulator. Okey, dapat, nak install kat mana? Pergi cari sini. Sekejap Pergi cari dekat ni. Siapa nak SS ambil.
Kau rasa orang terdesak nak kira dulu ke? Lepas tu dia terlungkup semua kat Hanu tu. Nak jual sayang, jual je, tak payah pening kepala. Ni ramai orang terdesak. Bukan abang cakap main-main, benda tu betul tu. Okay, tekan kalkulator, tekan 1 dulu. 1 gram. Kita ambil contoh 999 lah. Kalau kata kita nak ambil 996, tukar 996. Okay, kita ambil 999. Ni. 1 gram ni. Kalau macam MBA, bagus MBA ni dia boleh buka. Dia mesra arah Hanu. Nampak? 1 gram MBA semua boleh buka. Dia tak ada dalam melekat kan. Kalau melekat nanti kan. Okay, tekan 1. Okay, ni nama dia total marhun. Harga kali dengan berat. Okay, ni harga dia. Kita letak 80%. Okay, 509. Kita ambil 509 ni. Okay, so sekarang ni, berapa nak letak harga? Bukan, berapa nak masuk arah Hanu. Kena kira dulu. Jangan, bang, mana arah Hanu paling bagus, bang? Mana arah Hanu paling pinjaman paling tinggi, bang? Mana arah Hanu paling bayar upah simpan paling rendah? Mana ada? Kau buat sendirilah arah Hanu kau. Sekejap. Abang. Kita ambil harga apa? 509. Okay, 24,000 kita nak pakai ni. Ni contoh matlamat sahabat kita tadi. 24,000 ni. Kita bagikan 509. Mana kalkulator aku ni? 509 ni harga selepas tolak pinjaman. Pinjaman 80%. Ni harga dia. Tadi kan harga marhum ni berapa? 636. Hanu tak bagi 100%. Kalau kata ada abang bekal punya Hanu kan lain cerita lah. Bankrupt aku. Okey. 24,000 kita bahagikan dengan 509. 48 gram. Terima kasih. 47 gram lah. 48 gram lah. Plus minus. Okey. 48 gram. Dekat sinilah yang ramai orang tercedok ni. Dia masuk 20 gram. Lepas tu dia masuk 10 gram. Dia masuk 5 gram. Lepas tu ada soalan. Bang, boleh tak saya pergi Hanu nak potong sikit-sikit ni? Mana boleh ni? Ada bang, saya nak pergi Hanu nak potong sikit saya dah masuk. Ataupun dia nak dia 40 gram. Tak apalah, masuk 50 gram nyawa kau. Duit ni dah habis. 50 gram pun boleh lah. Sikit-sikit 50 gram seketul lah nyawa. Ini ramai. Patutlah. Gigit sikit-sikit. Ada soalan. Abang tak buat video je, malas lah. Ada, demi Allah ada. Orang cakap boleh sila rujuk dengan pihak Ranu. Bawa gaji sekali. Dekat sinilah keputusan yang orang yang terdesak, dia tak boleh buat keputusan. Contoh, 48 gram ni. Tanya diri sendiri kemampuan kita untuk tebus satu-satu setiap bulan. Contoh macam abang bekam, 1 gram. Contoh, kita buat 1 gram, 48 pieces. Okey, berapa dia bagi? Okey, ini cara formula kita nak kira berapa kita dapat di arah ni. Berapa gram kena masuk untuk dapatkan 24,000. Contoh, nak tahu 48 gram. 48 gram pieces ni. 48 pieces 1 gram ni. Kalau harga hari ni 5. Apa hari ni? Hari ni berapa harga? Sekejap. Aku lupa pula. Berapa hari ni? 598. Okey, tengok Ada, soalan ni pun ada juga. 48 kali 598. 28,704. Bang, apa pasal saya beli emas 28,000, saya masuk Hanu, saya dapat 24,000 je. Faham tak? Ini pun abang dapat juga. Orang Terengganu datang, jumpa abang dekat Melaka. Tiba-tiba sampai depan rumah aku, betul-betul. Abang rugi. Saya kata bukan jual puan, ni pajakan. Ni collateral. Cakap orang putih pula aku. Pajakan. Dia tak, emas ni masih ada lagi. Kita bayar sikit-sikit lah. 28,000. Saya beli emas 28,000. Nampak? Hanu akan bagi 80% je. Okey. So, sekarang ni, dekat sini, kita kena kira. Harga marhum tadi berapa?
636. So kita 48 ni kali 636. 636.8. Okey, ni marhun. Berat kali dengan harga Arhanu. 48 kali 636. Dapat 30,528 kali dengan berapa? 80%. Dapatlah pinjaman. Kali 0.8. Dapatlah RM24,422. Pergilah bayar settlekan kereta tu. Ini situasi ni sama macam abang. Okey, lepas tu, okey ni contoh untuk tuan yang tanya tadi. Kalau abang jadi sahabat kita ni, bayar kereta ni, kita dah tutup hutang kereta, betul tak? Ni, setiap bulan kereta bayar berapa? Katalah kereta ni kita bayar, contoh kereta abang 1,100. Duit ni, kau tak bayar bank dah, duit ni lah kita tebus sikit. Nah inilah yang abang buat. Faham tak? Kita dah tutup hutang. Kita ada emas. Tutup hutang. Tadi dia kata ada 80 gram. Tak bayar 80 gram. Sikit je 48 gram je. Ini cara kira. Kita belajar kat sini. Kalau ini contoh untuk muamalat saja. Kalau tempat lain dia ada cara, mana Arhanu lain dia ada harga lain, formula lain. Sebab Arhanu tak sama. Yang tanya abang saya nak 10,000, saya masuk Arhanu. Mana kau tahu kau nak masuk Arhanu mana? Mana kau tahu? Abang bekerja Arhanu ni contoh saja. Cara kira. Tuan-tuan kira lah mengikut Arhanu mana yang tuan-tuan nak masuk. Okey, faham tak? Yang contoh ni. Kita tak bayar kereta dah, duit kereta ni yang, janganlah, kalau kereta ni dah habis bayar, duit ni kau buat loan baru, kau berjoli. Inilah disiplin. Tebus balik, dapat balik emas kita. Faham tak? Okey, bila kita tebus sebahagian, dia bagi upah simpan baru, pinjaman baru, tebus je, pakai duit ni. Ada orang tak ada orang ni? Ada orang? Assalamualaikum. Suara abang ada tak? Ada. Tap screen tu ada. 5 orang je follow. Tak, ulang semula. Sekarang ni cerita, ulang semula. Aku dah berapa jam dah sini bertuah. Abang 24,000. Ini loan kereta 24,000. Sahabat ni tanya. Dia tanya abang berapa nak masuk 48 gram je. Dia kena belilah emas. Harga ni 28,000 ni. Ataupun tadi dia kata dia ada 80 gram. Decide lah. Janganlah buat keputusan terus. Masuk 50 gram seketul, nyawa kau nak tebus. Ni duit contoh kita bayar kereta bulan-bulan. Contoh. Kan kita dah tutup. Kita dah pakai emas kita. Masuk Arhanu, tutup hutang kereta. So tak bayar bank. Duit yang kita bayar bank setiap bulan 1,100 kan. Tak perlu bayar bank. Duit ni lah kita tebus sikit. Tebus 100. Contoh, kalau kata kereta dia 900. Katalah kereta dia 900. Gunalah duit 900 ni tebus balik sikit-sikit je lah yang abang buat. Terima kasih. Syafiq.m memanglah kena kumpul emas dulu. Lah. Bayar hutang macam biasa. Lepas tu kena ada pendapatan. Lepas tu duit yang kau beli emas ni, tebus balik. Jangan beli emas baru. Okey, contoh. Sambung. Ambil ni 18 bulan. Okey, kita nak pakai tadi berapa? 40 gram. 48 gram tu dia 48. Add gold. Tu 24 sama. 448. Plus minus lah. Kita ambil semua sekali. Maaf. Lepas tu kita ambil 18 bulan. Okey, calculate. Bulan-bulan bayar tu boleh jadi belanja hangus. Tak faham. Kalau tak ada emas, bulan-bulan bayar emas, tak faham. Ni upah simpan. So, sekejap 24,000. Katakanlah kita buat satu surat lah. Muamalat boleh buat satu surat. Kita ambil 24,000 ni. Okey, ni upah simpan dalam masa 6 bulan. Kita kira siap-siap. Berapa nak tebus satu setiap bulan? Contoh 1375. 1375 bahagikan dengan 6. Dapat upah simpan sebulan. Kita bahagikan dengan 48. 1 gram 47. Campur dengan 509. 500 lebih. Kalau kereta ni 1,100 boleh tebus 2 keping. Dia kena masuk dulu, baru faham.
Dengar aku bebe pun tak faham. Ada mas masuk je dulu. Cuba dulu kadang tebus dulu. Nak jadikan mas bekerja belanja hangus sebulan. Sekali sebulan, upah simpan baik. Okey, ini yang pertama. So, ini teknik ni, tajuk dia, masuk gold bar yang kita mampu untuk tebus satu-satu setiap bulan tanpa melihat harga naik. Kita nak buat purata harga tebus. Okey, ini asas yang paling selamat. Banyak tim-tim, abang pun pakai teknik ni juga. Banyaklah hutang aku selesai, tak ada pula aku tercedok lah kena lelong. Abang tak pernah kena lelong. Sebab tu abang tak pandai nak cerita. Pasal lelong tu abang kena pergi arahan tu, abang tanya polisi lelong. Abang tak pernah kena lelong. Teknik ni ya. Sebab, ya, betul Dila. Sembang. Ya. Tak apa. Abang sembang je. So, kena ada fikir. Kita ada duit tak? 500 lebih ni nak celah. Kalau duit cukup makan je, jual je lemas ni. Inilah abang cakap. Orang terdesak, dia tak kira semua ni. Dia tak apa masuk dulu. Yang penting kita dapat duit je. Nanti fikir kemudian. Mana boleh. Sebab abang cerita realiti. Ramai orang yang terdesak. Sini tuan, abang ni, abang bekam kau ni beli suap pajak. Abang beli suap pajak, abang pergi sama-sama dengan customer, pergi ambil barang dia. Takkan dekat Hanun sejam, 2 jam, takkan aku tak sembang. Takkan aku tengok muka kau, okey cik dah beli suap pajak, nak jual suap pajak, okey mari sini, kita pergi sama. Lepas tu tengok muka kau 2 jam. Mestilah bersembang, kita kan bangsa Melayu, bangsa peramah. Apa ceritanya? Abang saya itu terdesak, abang nak pakai duit, sekian. Lepas tu, tak ada duit tebus bang, saya masuk. Sebab tu lah abang cakap, abang keluarkan statement, orang terdesak jangan masuk Hanun. Sebab dia tak ada fikir. Benda ni bahaya ni. Upah simpan setiap hari ni. Okay, ni asas pertama. Kena buat kira-kira dulu. Masuk baru faham. Kalau pening-pening tak pernah masuk Hanun, kau masuk 2 keping. Okay, ni asas. Pergi masuk 2 keping dulu. Masuk 2 keping. Dapat duit tersuka hati kau lah. Nak belanja ke, nak beli emas lagi ke, terpulang. Nak apa? Macam baru ni abang. Masuk nak bawa anak pergi KL, nak makan apa nama kan. Masuk dulu. Okey, bulan pertama tebus 1. Bulan kedua tebus 1. Kalau ini pun tak boleh hadap, kau jangan haraplah kau nak jadikan mas bekerja. Pening kepala kau. Dia paling penting, abang tengok ramai yang tercedok ni sebab masa. Masa pengurusan. Kan abang cerita, bertahun-tahun abang cakap, kalau kau pergi kerja tak jumpa matahari, kau nak sembang Ranu apa benda? Boleh sambung? Ya, sambung. Okey. Sebaiknya, ini cerita, dah masuk lah tu kan. Dia dah masuk lah cerita ni. Bang, kalau kita bayar upah simpan 6 bulan, lepas 6 bulan masih boleh? Boleh? Okey, sebaiknya jangan bayar upah simpan. Kita masukkan sekali. Kita kira dulu. Okey, ni asas pertama. Siapa nak SS ambil? Abang nak buat asas kedua pula. Tajuk dia apa? Bayar sikit-sikit dekat arahan. Okey, ada soalan setakat ni? Tak apa, siapa yang nak video ni boleh DM abang. Lepas ni abang masuk dalam YT. Boleh tengoklah sambil masak ke, sambil tidurkan laki kau dengarlah video aku. Untuk ni. Okey, padam eh? Okey, kita ambil dalam topik yang sama juga. Padam dah macam apa dah. Sekejap. Nanti siapa nak video ni boleh DM abang lepas live ni. Bang, saya nak live tadi bang. Simulasi asas Hanun. Okey, ini yang pertama. Masuk gold bar ataupun barang kemas yang kita mampu untuk tebus satu-satu setiap bulan. Jangan kau dengar cakap Hanun. Tapi cik, 6 bulan tebus 1. Nyawa kau nanti. Percaya cakap aku. Cubalah buat. Alah bang, dia bagi 6 bulan bang. Apa nak tebus setiap bulan? Suka hati kau. Aku cakap. Ya, belum cerita ke turun. CEO, dengar tu dekat sini. DM, tekan mesej DM. Bang, saya nak harga ni. Saya nak simulasi asal Hanun. Kat sini memang hilang lah. Lepas live ni aku tidur lah lepas ni. Okay, ni yang kedua. Ni yang kepada tak pernah masuk Hanun. Kita kira dulu. Tolong kira dulu. Sebab tu dah nama dia simulasi. Orang tak ajar benda ni. Orang ajar masuk bagi korang tercedok. Abang ni beli suap pajak. Abang memang suruh korang tercedok. Ada peluang untuk abang beli emas lama. Beli suap pajak. Tapi sebab sahabat-sahabat semua ni bangsa aku. Agama aku. Tok Guru abang pesan, jangan mengambil kesempatan di atas kesempitan orang lain. Betul abang bagi benda ni. Tuan-tuan urus ni. Abang tak mengajar, jangan tanya abang. Tadi pun ada orang kena blok aku, nak jumpa aku, nak buat apa? Blok lah. Pening kepala, serabut lah. Kau tak daftar dealer, tanya macam-macam, blok lah. Abang blok lah. Tak payah daftar dealer pun. Tanya abang, DM abang, bang, saya nak ni. Belajar dulu. Nak beli emas ke mana, terpulang. Okey, asas kedua, bayar sikit-sikit dekat Hanun.
sikit-sikit di Arhanu. Okey, masih lagi dalam situasi yang sama, bayar kereta tadi. Siapa nama sahabat tadi? Apa nama ni? CEO di Formosa. Okey, dia kata tadi, saya ingat abang, dia ada kereta 24K, loan full settlement, dia ada 80 gram. Betul tak? Skoda. Apa Skoda? Kan pernah kau tadi di Formosa. Betul tak? 80 gram kat tangan kan? Okey, abang tak tahu item apa. Tadi untuk asas, katakanlah item ni besar-besar, boleh buat juga. Tapi kena kira dulu. Jangan masuk dulu, kena kira dulu. Simulasi, asas kedua, bayar sikit anu. Okey, macam mana kita nak kira? Okey, gold bar. Katakanlah kat sini, tak kisah gram besar boleh masuk. Tak kisah. Kita nak pakai 48 gram je. Okey. Margin 80%. Kita pakai semua sekali. Calculate. Okey, ini biasa 8.9% ni untuk setahun . Biasanya untuk gadai yang pertama kita ambil ni 11.25 setahun. Mana plus minus lah 0. Ada 1% lah setahun. Okey, nampak ni? Kena kira ni dulu. Kalau rasa boleh, buat. Tak boleh, jual lah. Okey, pinjaman 2,4,4,8 dapat duit tutup hutang. Okey, settle. Okey, 6 bulan punya upah simpan. Kena kira dulu. Upah simpan 6 bulan. Berapa? 1,375. Campurkan semua ni. Lepas tu kita bagi balik 6 bulan. Nak dapatkan berapa kita kena bayar sikit-sikit dekat Arhanu. Ini cara kira dia. 2,4,4,48 campur 1,375. Okey. 2,5,8,23 bahagi dengan 6. Mana sebulan sebulan 4,300. Kalau ada ni untuk 6 bulan. Faham? 6 bulan kita kena ada ni. Faham ni? Setiap bulan, sekejap, 2,4,4,48 campur 1,375. Upah simpan 6 bulan. Kita kira sekali. Betul lah? Bagi dengan 6. 4,303. Setiap bulan kita kena bayar dekat Arhanu 4,303. Ada? Ini boleh tak payah, tak perlu pergi Arhanu. Tak perlu pergi Arhanu. Pergi masuk online terus. Contoh macam Muamalat kan, kita ada account. Ini kita gunakan perkhidmatan Arhanu 6 bulan je. Kalau kata nak apa? Nak lagi cukupkan 12 bulan, tambah lagi. Sekejap, abang kira 6 bulan dulu. Kat sini. Kalau tak ada macam mana? Kau tak ada macam mana, itulah yang kau terdesak. Kau jual lah emas kau. Apa? Come on lah bro. You tak ada, you nak paksa diri. You tak pandai berenang, nak berenang buat apa? You terjun 3 meter, tenggelam lah kau. Bang, saya tak pandai berenang. Saya nak berenang dah. Kau terjun lah. Itu yang lemas semua sekali. Itulah nampak ni. Kalau tak ada, kau jual lah emas kau. Ni. Itulah abang cakap. Kita bayar sikit-sikit. Ini kita kena bayar. Kita bayar kurang daripada ni. Itu dia perangkap dia. Ni. Akaun pembayaran. Tekan ni. Dekat, kalau ada akaun Muamalat, ada tulis financial. Bayar kat situ. Bayar ni ya. Kalau kata bang, saya rasa nak extend dalam masa 12 bulan. Boleh. Kau tambah lagi. 1,3, faham tak? Macam kita buat loan rumah, loan kereta, makin panjang, makin kurang bulanan dia. Logik tak? Ini pinjaman bro. Arhanu ni pinjaman. Aku macam abang boleh tak nak ajar ilmu untuk gandakan, boleh, tapi faham asas dulu. Ni nak sama macam kita buat kereta kan. Contoh, kalau kita bayar kereta 9 tahun, kita, bang saya nak kereta saya nak 5 tahun, tinggilah payment dia, samalah. Tambah je upah. 1,375 kali dengan 2.
dapat 27 campur dengan 258, 23. Kita bagi dengan 12. Setiap bulan 2381 nyangak juga ni. Habis duit aku loan, bayar loan. Ini sebab satu abang suka uruskan emas satu-satu setiap bulan tadi. Ada soalan? Apa nama CEO tadi? CEO di Farma Musa? Tak apalah, terima kasih lah insya-Allah. Nak tambah lagi 8 bulan, kali lah dengan 3. Inilah asas dia. Inilah orang cakap, orang terdesak jangan masuk hanu. Dia tak sempat nak kira ni semua. Tak apa, masuk je. Nanti kita fikir kemudian. Mana boleh. Ataupun jual. Okey ni kalau pening kan. Kalau abang, kalau malam pening, kau jual emas ni, kau dapat duit, kau tutup hutang kereta. Duit yang bayar kereta ni kau beli emas balik. Sama je. Terima kasih, masalah orang tua. Betul tak? Contoh ni, kita nak pakai, katalah berapa, buyback 542. Contoh, kita nak pakai 24,000 bagi 542, buyback 44 keping je. 44 kan jual, tutup hutang. Itu cakap tadi, asas emas, beli emas, simpan, jual. Disebabkan tuan-tuan sayang nak jual. Faham? Datanglah Arhanu. Lepas tu tak ada ilmu, masuk terus. Sama abang bekam suka bebe-bebe. Boleh lah belajar sama-sama kita belajar. Ya, betul Hidayawari. Contoh abang buat contoh. Ni bukan sembang, contoh. Ni surat abang masuk pada 5/6. Ni 5/6. Abang masuk dapat 9,950. Okey, perangkap Arhanu, orang kita ingat kena kumpul duit 9950 ni pinjaman. Jumpa 6 bulan dapat surat cinta, upah simpan. Inilah perangkap. Kau nak kumpul duit ni itu yang bertahun-tahun kumpul tu rasa kena je. Lepas tu abang masuk idea, masuk gold bar yang kita mampu untuk tebus 100 setiap bulan. Okey, contohnya ni. Abang pun tak masuk besar-besar, nampak? Bilangan 12 gram. Masuk dia 12 keping yang benda ni. Okey, lepas tu loket. Ni barang free lah. Loket abang ada 5. 12. Ni 2.5. Okey, lepas tu jangan majoriti masyarakat Malaysia, masyarakat majmuk Malaysia, dia suka kumpul duit. Jangan. Kalau ada duit, terus tebus. Okey, pada 26 hari bulan, nampak ni? 26 hari bulan, abang pergi ke Arhanu, abang cakap dekat dia, Dek, ada orang ni dah macam adik-beradik dengan abang ni, menjegit dia orang masuk Arhanu, abang bekam. Dek, kau tolong keluarkan satu. Tebus satu. Ni jongkongan. Dia buat surat baru. Nampak? 12 jadi 11. Dek, kau keluarkan loket ni satu. Dia buat jadi 4. Berapa bang kena bayar? Berapa dek kena bayar? 1,000 lebih. Okey, bayar. Bayar lah. Apa tak payah fikir berapa kena bayar tebus, tak payah fikir. Serabut. Aku tahu aku dapat duit, emas tu dapat balik. Lepas tu dia buat surat baru. Nampak? Tarikh baru. Pinjaman baru. Dah susut dah. Upah simpan baru. 18 bulan baru. Ini asas orang tak cerita. Lepas tu abang keluarkan teori masuk gold bar yang kita mampu untuk tebus satu-satu setiap bulan tanpa melihat harga naik atau turun. Beza ke? Ada beza. Beza RM10, RM15. Tapi itu sembang kemudian nak daftar je lah. Ada beza. Tapi kalau tak pernah simpan emas, susah nak beli kat MBA. Beli dengan abang bekam, stok banyak je, sama je harga. Lagi murah daripada public gold. Pertama bank, Felda. Pertama jangan. Pertama dia ambil upah simpan dulu, jangan. Kita boycott pertama sehingga dia tukar polisi dia balik. Pertama bagus, abang suka pertama, staff dia bagus. Tapi polisi dia akan ambil upah simpan dulu, jangan. Masuk Felda. Sebelum masuk Felda, tanya berapa minimum tebus. Okay, faham Nampak? Ada soalan? Ini asas. Tak apa, abang ulang banyak kali. Kita live ayah-ayah orang lain. Selagi tuan-tuan tak faham, selagi itulah kau selagi tuan-tuan tak masuk hanu, selagi tu tuan-tuan takkan faham apa yang abang cerita. Saya cakap abang. Contoh, pergi je masuk hanu. Ini 598. Besok je lah harga hari ni 598. Hari ni tak tengok graf sekejap. Macam nak turun je. Plus minus je 598. Masuk di sini.
Katalah kita masuk minimum tebus, ada Arahnu yang kena tebus keseluruhan. Contoh macam tu, Yapim. Tak boleh tebus sebahagian. Contoh, ada yang kata minimum tebus kena 3 gram. Contoh dekat Muamalat Melaka, ada yang minimum tebus 1 gram. Tapi minimum tebus 1 gram tapi selepas sebulan. Ada. Ada Bank Rakyat, Bank Muamalat juga, dia minimum tebus 2 gram. Ada satu lagi muamalat juga, dia boleh tebus satu-satu setiap bulan, tak kisah. Contoh tadi abang buat 2 minggu, 3 minggu boleh tebus satu. Kan abang berniaga, ada duit tebus je lah. Terima kasih. Kena tanya dulu, minimum tebus berapa, jangan kita masuk dulu. Inilah konten abang. Abang nak bagi tuan-tuan faham Arahnu ni. Sebenarnya teknik ni, tuan-tuan boleh, banyak benda boleh selesai. Mah ada lagi. Ini mah ni daripada mana? Ni daripada tahun 2020 abang buat renovate rumah tu ada pecah-pecah lah. Boleh berniaga. Best Bank Rakyat boleh OL OL lagi. Saya kalau kata nak beli, kalau tak pernah ada mah, tak perlu jadi dealer. Pening korang nak beli nanti. Jujur abang cakap. Berapa ramai? Bawah abang ada 1,000 lebih orang. Berapa ramai orang beli? Korang daftar dealer, korang urus sendiri. Abang ajar cara. Abang tak susah abang. Beli je dengan abang dulu. Tak ada dulu je ramai. Sekarang dah okey dah. Pergilah. Esok-esok jalan-jalan lah. Bank Rakyat kena tanya dulu. Berapa minimum gadai. Dia tak, kadang-kadang tak boleh terima 1 gram. Tak ambil. Abang, terima kasih DZ. Terima kasih. Ni. Dia faham tak? Abang cerita Bank Muamalat Melaka. Ni terima kasih. Terengganu. DRZ. Hari ni 598. 598. Tak kisahlah apa jenis pun ambil lah 598. Tapi sekarang tak terima Telegram. Ya. Okey. Dia kena tanya berapa minimum kita nak masuk. Bank Rakyat, dia kadang-kadang ada minimum 5 gram. Dia tak terima 1 gram. Boleh 1 gram. Katalah 1 gram. Kena, contoh kat Melaka ni, dia kena 5 keping. Dia kena masuk sekali 5. Daripada 5 tu tak boleh tebus satu. Dia kena tebus 5 sekali. Ya. Kena survey. Ada yang minimum 1 dinar. Arahnu beza-beza tuan-puan. Walaupun sama branch, sama bank. Dia mengikut branch. Tapi so far abang dekat Muamalat ni senang je. Dia kena tanya, kena survey. Itulah fungsi mulut. Fungsi mulut. Pergi tanya aku. Mana aku tahu kok tuan-tuan kat mana? Bang, kat mana? Manalah aku tahu. Kalau abang, kalau Bank Rakyat, contoh macam 1 gram, abang masuk Felda je. Dia cerita dia, kadang-kadang sebenarnya Arahnu yang paling bagus adalah Arahnu yang paling dekat dengan kita. Itu je. Dia bagi harga tinggi ke, harga rendah ke, sama je. Okey, ada soalan? Siapa nak live ni boleh DM abang, nanti dah siap nanti abang hantar. Saya pun dekat Muamalat. Terima kasih Sarah. So cerita dia, inilah fungsi emas. Kalau rasa macam pening lah bang, saya tak sempat bang, matahari tak jumpa, keluar pagi. Keluar pagi. Balik pagi. Sabtu Ahad cuti. Kau nak pergi Bank Rakyat Felda lagi? Kau pergilah Express. Express Sabtu Ahad dia buka. Melaka tak ada. Kalau Melaka ada Express, abang masuk Express lah. Tak kisah harga dia rendah ke, yang penting aku dapat duit. Itu asal Arahnu. Jangan komen kat sini ya. DM. Lepas live ni abang, kita hilang. Abang tak tahu siapa komen. DM, bang saya nak live tadi. SS lah ni. Okay, ni untuk asas kepada yang tak pernah masuk Arahnu, buat simulasi dulu. Nampak? Kalau tak mampu, jangan. Bukan. Faham tak? Tadi abang dah cerita daripada peringkat permulaan. Nak jual surat, kena bayar. Sebab harga jatuh. Sekarang ni matlamat ni apa sebenarnya? Tadi yang awal-awal. Terima kasih. Saya Express. Sebab tuan-tuan ni dah ada emas. Emas ni mula-mula kita beli, tanya, bang nak jual kat mana? Kau jual kedai tayar, adik? Kau jual kedai kereta? Kau tanya apa benda kau? Kau emas ni, kau jual kedai emas je lah. Kau jual kedai besi, mana nak laku? Okay, dah beli simpan emas.
Dia akan jadi satu perasaan. 1 gram aku nak beli 2.5 lah. Betul tak? Aku nak beli 10 gram lah. Bang kalau nak masuk berapa, abang kalau nak masuk 10 gram kat tangan kena simpan minimum. Okey. Stay Fuzi. Siapa, okey. Abang tak perlu jawab soalan ni. Soalan ni abang dah jawab dah sebelum ni, live sebelum ni. Kepada yang tak pernah masuk okey. Situasi macam ni. Situasi macam ni. Abang dapat banyak soalan, dia orang nak swap. Tahu swap? Swap pula. Kita nak, swap. Ramai orang nak swap. Tahu swap apa? Bang, saya ada 50 gram bang, seketul. 50 gram seketul. Contoh tadi macam apa? Tadi saya 10 gram kan? Abang boleh tak saya swap dengan abang 1 gram 50%? Memang tak lah. Apa aku nak gigit ke benda ni? Aku tak nak benda ni. Nak tukar sebab dia tengok live abang banyak macam ni. Bang nak tukar bang. Suka-suka sama suka memang tak lah. Kau jual lah dulu. Kau jual lah harga WeBuy. Kau dapat duit, kau beli dah emas dengan aku. Ni lah trade in. Kau trade in. Trade in dengan aku. Bukan swap. Aku tak nak swap. Okey, lepas tu sekarang ni siapa yang ada gram-gram besar dah rasa menyesal nak dah jual, nak masuk Hanu pun takut tak boleh tebus, abang dah siapkan video ni. Video macam mana kita nak pusing. Dia pandai teknik pusing. Boleh DM abang. Bang, saya nak teknik pusing. Sekejap Dengar abang, tuan-tuan tak kisah tuan daftar dealer ke, tak daftar dealer ke, dealer public gold ke, Habib. Yang penting kita sama-sama nak belajar, itu je. Tuan-tuan nampak ni? Pengalaman abang bekam tebus, idea tebus, solusi tebus abang bekam. Okey, yang tajuk yang ini, nanti abang copy lah. Ni, gandakan emas bermula satu yang ini kepada sahabat-sahabat yang ada dinar 5 gram, 10 gram, 20 gram, 100 gram yang nak jual sayang. Nanti minta ni. Ganda, bang saya dah satu 10 gram tapi nak masuk takut. Macam nak pusing. Dalam ni ada. Kau tekan link ni, kau pergi tengok kat YT. Ni belanja hangus 5 bulanan. Tip tukar pada sahabat-sahabat yang ada barang kemas pun nak jual sayang. Ada cara dia. Dia ada kira dulu. Macam mana nak tebus gram besar. Okey, soalan tu dah dapat dah. Abang nampak ni. Idea tebus dan solusi satu patut emas di Hanu bersama abang bekam. Okey, cerita dia, kau minta idea dengan abang, idea kita, gram besar. Kalau gram besar, buat tak naik pusing. Kumpullah emas kecil-kecil, tak ada duit juga. Bayar apa simpan, tak ada duit juga. Kalau gram besar, contoh dah masuk Hanu, contoh, buat penimbal. Ni Hanu kan, 50 keping, 50 gram seketul ni. Kau buatlah penimbal. Carilah duit. Tak ada duit, bang, saya suri rumah. Ni ramai dapat. Bang, saya suri rumah. Yang kau masuk Hanu ni apa pasal? Kau masuk ni apa pasal? Bang, saya tak ada duit, bang, suri rumah. Upah simpan pun tak ada. Upah simpan pun tak ada duit. Tebus sebagian pun tak ada duit. Tebus keseluruhan memang apatah lagi. Tak ada duit. Nak jual surat pun tak ada duit. Jual surat pun kena bayar. Pergilah buat polisi lelong. Pergilah belajar, cari polisi lelong. Pergi Arahnu. Pergi sembang. Dia cerita dia, yang masuk ni aku ke yang masuk Arahnu ni? yang masuk Arahnu ni abang ke suruh masuk Arahnu besar-besar ni? Kau belajar dengan siapa? Pergi rujuklah siapa ngajar kau ni. Abang jarang kalau siapa follow abang lama, abang jarang masuk. Abang cerita yang sama je. Betul tak? Okey, CEO. Lelong pun kena bayar. Itulah kena Suraimi. Itulah abang cakap. Kena tanya polisi lelong berapa kena bayar. Berapa kena bayar sikit-sikit. Cakap tak? Sekarang ni siapa yang ajar masuk Hanu tu? Bang, saya nak jadikan emas bekerja. Siapa yang buat keputusan jadikan emas bekerja dekat Hanu? Hanu tempat pinjaman. Kau yang buat keputusan. Ya, terima kasih. Berapa kena bayar sikit-sikit tu dekat Hanu walaupun lelong. Inilah emas tak ada. Duit tak ada. Sekarang ni
Kau jangan senyap. Tolong jangan senyap. Pergi Al-Hanu. Bincang. Dia orang tu bukan rimau serigala. Dia orang tu orang. Pergi bincang. Elok-elok. Bawa surat. Tekan nombor. Polisi Al-Hanu tanya. Saya sekian-sekian saya tak mampu macam mana. Upah simpan pun saya tak ada duit. Nak tebus sebagian pun tak ada duit. Nak jual surat saya tanya dah. Kena tambah duit. Shortfall. Berapa saya kena bayar? Bincanglah. Sebab AKPK abang tanya itu tak ada. Dia tak ada melibatkan Al-Hanu. Sebab dia ada collateral kan. Dia ada barang cagaran kan. So sekarang ni, ini je. Ini je korang kena tengok. Sebab, jangan biarkan, jangan lari daripada cerita ni. Cerita ni kita yang mula. Kita kena hadap sampai habis. Selesai, insyaAllah. Bayar saya sikit potong gaji ke macam mana. Sebab dia melibatkan nama. Abang bankruptcy lagi lah. Abang tu dekat 200,000. Bankruptcy, keluar negara tak boleh. Kena buat surat bagai apa so leceh lah. Lepas tu, naik turun mahkamah jangan tanyalah. KPK buat akal sumpah dah biasa lah. So abang belajar simpan emas sikit-sikit. Okey, pada sahabat-sahabat, nanti yang ada nak idea tebus tadi, abang tanya balik, mana pergi duit tu? Kau tak jawab soalan abang. Ni abang dapat ni. Bang, saya nak air tebus. Yang gram besar tu pergi mana duit tu? Okay, dah belanja hangus. Ada yang buat meniaga. Meniaga tu kau tak kumpul duit ke nak tebus, nak kumpul duit, nak beli penimbal ke apa? Itulah kepentingan emas kat tangan. Okay, ada soalan? Dah sejam lebih. Siapa nak video ni boleh DM abang. Bang, saya nak video simulasi asas. Belajar kira dulu. Ini tengah satu je. Siapa insyaAllah ni stok ni lah penimbal abang. Alhamdulillah ramai yang nampak idea ni. Kalau betul-betul ada matlamat ni nak beli yang ini, tak perlu jadi dealer dik. Beli dengan abang je, abang uruskan. Ramai yang daftar tak beli. Tak tahulah kenapa kau macam orang tak nak guna duit modal asal bang tak nak bayar upah simpan. Tak apalah, adatlah relong. Ini bukan main-main ni. Okey, siapa nak ni daftar dealer buka 199. Siapa yang nak join tu abang raikan, dan bila tuan-tuan join, tuan-tuan wajib urus sendiri pembelian. Beli sendiri, abang guide saja. Okey, alhamdulillah bulan ni pun dah berapa orang dekat 20. Bulan ni pun dekat 15 orang lah. 15 orang, insyaAllah kepada sahabat-sahabat yang daftar dealer dengan abang, abang bagi satu tiket cabutan bertuah. Satu tiket cabutan bertuah, kita nak mencari 7 orang saja. 7 orang saja. Saya rasa nak daftar tu. Boleh, insyaAllah. Tenang. Kita daftar, jangan minta abang ajar. Abang ajar cara beli dulu. Tenang. Pendaftaran MBA semua hidup. Daftar, abang ajar cara beli. Kita hadap dulu. Cara beli dekat MBA. InsyaAllah abang dah siap video semua, PDF semua dah siap lah. Tak tahu tanya abang. Kalau kata bang saya nak idea, kalau tak daftar, rumah hijau abang untuk pendaftaran saja. Tak perlu nak call aku. Pendaftaran, daftar je. Bang saya daftar. Okey bang. Lepas tu abang bagi guideline. Kena ikut step-step. Okey, insyaAllah siapa yang join abang akan dapat satu tiket cabutan bertuah. Ni 0.1. Ni abang dapat percuma daripada MBA, dapat reward. So abang ni tak jual, MBA tak jual ni. Itu abang ada dapat dekat 19 keping, 12 keping abang dah jual. Abang bukan MD, abang dealer biasa. Abang bukan MD, abang dealer biasa. Okay, siapa yang join dengan abang dapat satu tiket cabutan bertuah. Bulan ni pendaftaran sekali seumur hidup. Untuk Ogos saja. Tak pernah hayat MBA buka pendaftaran. Siapa nak daftar, bang saya nak daftar, tinggalkan phone number. Seumur hidup. Ilmu-ilmu ni semua abang olah daripada MBA. Ada yang daripada MBA, ada daripada pengalaman. 199. Kita boleh meniaga. Abang dah lama. Abang MBA 8/4/2022. Tak ada. MBA 2018. Ada lagi lama. Abang masuk 2018. Abang dekat Public Gold. Public Gold 2020 abang renovate rumah masuk Al-Hanu. Abang start simpan emas 2016.
MBA 2022 sebab abang nak beli murah. Sampailah sekarang 2026, kau kira lah berapa. Dan tak ada kepentingan pun abang nak pergi company lain, penat dah tua-tua kan. Dah tua-tua. Nanti nak masuk company lain kena buka sistem. Ini kau cakap kat mana semua dalam kepala abang lah. Okay, insyaAllah siapa yang join abang ada cabutan bertuah, dapat satu tiket. Satu tiket untuk Ogos ya. Ini untuk Ogos saja. Kita tak tahu. September tutup pendaftaran ataupun kembali pada iuran asal 799. Tak miskin kau dek. Percaya cakap aku. 199 ni adalah untuk kita dapat akses. Akses apa? Akses untuk kita beli emas. 1 gram. Ini contoh sini. Kita pergi ke kedai emas. Pergi kedai emas. Nampaklah kat frame tu. Nak beli 1 gram. Dek, abang nak beli 1 gram ni, boleh bagi harga kilang tak? Mana kedai emas nak bagi? Kalau beli 1 gram, boleh? Boleh. Dia minimum dia 0.25. Kita dah masuk ni, kita boleh beli minimum 0.25 gram. Ya, abang jarang cerita pasal MBA ni. Sebab ni antara yang termurah ni. Sebelum ni 299. Nanti ramai yang tanya, bang saya nak belajar. Tak payah, tak perlu nak belajar apa. MBA ni kilang emas. Kita belajar beli dulu. Kita belajar beli dulu. Alhamdulillah, bawa abang ramai. Sampai hujung bulan je. Sampai hujung bulan ni saja. Sampai 31 Ogos sepenuh. Pula. Tak, soalan dia minimum nak beli 100 maksimum dekat MBA 100 gram. Dia tak ada 250, 1 kilo tak ada. Kalau nak 1 kilo boleh lah kali 10. 10 pieces dapat 1 kilo. Dia tak ada sekilo seketul, faham? Macam public gold kan ada sekilo seketul 250. So abang daripada public gold. So bila abang tengok MBA so far okey, abang masuk masih okey, tak ada masalah pun. Lepas tu insya-Allah kita ada kelas. Contoh macam MD abang bawa MD. Contoh macam ni besok pun ada kelas juga ni. Ni ada kelas online. 14 Jumaat Google GM TFE. Lepas tu ada kelas banyak MD abang suka buat kelas. Ni pun ada kelas juga. Selasa Rabu ada kelas, ni Rabu ada kelas. Dealer kelas free. Banyak lah kelas. Lepas tu semalam, minggu lepas dia macam setiap minggu rajin pula dia buat kelas. Ada yang bayar, ada yang free. Ada yang bayar, ada yang free. Dia cerita dia, kelas ni berfasa-fasa sebab dia seumur hidup. Janganlah kau nak masuk hari ni. Bang, bila kelas bang? Bila kelas bang? Kena block dengan aku lah. Nak jumpa abang. Tak perlu jumpa abang. Abang guide. Semua online. Kita dah zaman bila ada yang bayar, ada yang percuma. So kelas ni kita ada group support. Ada group support. Lepas tu ada masuk je. Sekarang ni okey contoh. Okey cerita compare kenapa abang join MBA. Soalan dia. Okey. Dekat sini harga emas ni dia akan ada dua harga semasa. We sell, we buy. Okey. Yang ini untuk customer. Customer bukan dealer. MBA tak ada ahli. Macam public gold, dia ada ahli. Ahli percuma dengan dealer. Dealer kena bayar lah, kena beli barang lah. Contoh macam abang ni party dealer. Ni customer bukan dealer. Okey, berapa? Mana? Okey, ni setakat harga hari ni lah. 598. 542. Okey. Resell ni customer beli. Contoh macam ni. Bang, berapa bang? Okey, 598. Contoh. Campur dengan post apa semua. Itu kemudian lah. Okey, ini customer jual. Abang ambil harga ni. Faham?
So bang, saya dah simpan bang, saya nak jual. Okey, boleh? Abang beli harga ni. Setuju. Okey bang. Kau bagi aku. Lepas tu abang jual lah pre-love. Faham? Itu yang best MBA. Okey, ini customer. Okey, kita kira spread dulu. Kira spread, susut nilai. Berapa susut nilai customer? Okey, 598 tolak 542. Berapa? RM56. 598 tolak 542. 56 cakap. Dapat 56 kali dengan 100. Kali dengan 100 dapat 5600. Bagikan dengan 598, bagi dengan resell. 598 spread MBA 9.3. Ini untuk customer. Faham? Kalau you daftar bila, you dapat spread lagi rendah. Ni abang comparekan. Macam mana? Dekat sini resell kita tolak RM10. Dekat ni contoh-contoh tambah RM10. So maksud dia bila ni customer customer selesai. Okey, kalau dealer pula, yang merah ni dealer. Yang biru ni customer. Customer bukan dealer. Okey. Beli 598 ni, maksud dia kita dapat diskaun RM10. Berapa? 588. Contoh. Okey. Dan kita boleh jual balik dekat MBA, kita dapat 552. Kira spread dia berapa? 588 tolak 55. Ni contoh. Dia diskaun dia RM10, RM5. Kalau dealer ni dapat diskaun RM10 ke RM5, abang ambil RM10 je lah. 588 tolak 552. 36 kali dengan 100. 3600 kita bagikan dengan 588. Dapat spread. Kali 100 bagi dengan 588. 6.1. Okey lah. Kita beli dekat MBA, kita jual balik dekat MBA, dapatlah harga ni. Ini untuk 1 gram. Kalau kita beli besar 100 gram, lagi rendah lah spread dia. Untuk fizikal lah. Sebab abang hari tu ada orang komen, bang macam spread tinggi je. Ini emas fizikal di tangan. Bukan cerita emas dekat akaun. Kita nak keluar kena bayar lagi RM10 ke RM20 ke RM30. Kalau abang mencari kira, yang duit yang premium tu, kita kena masuk juga dalam spread. Maksudnya spread dia akan lagi tinggi. Lebih daripada 9%, dekat 10%, 11%. Okey, ada soalan? So, siapa nak daftar, boleh, tak kisah. Daftar, abang ajar, urus sendiri. Kalau rasa macam buta IT, tak payahlah. Pening kepala aku. Abang cakap terang. Bukan nak cakap, korang akan menyiksa diri kau. Nak murah, nak beli. Benda ni memerlukan satu pengorbanan. You pergi dengan alasan, susah lah bang, payah. Ada benda tu. Bawah abang ada ramai. Bawah abang terlampau ramai. Abang bercakap daripada fakta. Nak tengok? Sekejap, abang tunjuk. Abang spill sekejap. Kalau macam bang, saya kena suruh anak saya, tak payah, beli je. Berapa ramai orang daftar dealer tak beli? Aku cakap, kenapa kau daftar dealer? Nak murah tak nak beli pula. Susah lah bang, sampai tak sampai. Hori tak hori. Kau belilah kedai emas, dapat terus. Ni. Direct sponsor bang, 1470. 1,470 orang bawah bang. Direct sponsor. Ni direct sponsor. Okey ke? Dah tu. Modal 400 je. Modal abang 399. Kalau dia nak beli kat abang, boleh? Boleh belah. Tak ada lah. Dah abang beli harga dealer kau logik, Rip. Abang beli harga dealer. Takkan abang nak jual harga dealer? Boleh belah. Belilah sendiri. Ya Allah, korang senang je beli kat MBA. Abang beli kat MBA ya. InsyaAllah besok pun. Abang hari-hari beli je. Abang tunjuk. Hari-hari aku beli. Customer bayar, abang beli. Nampak? Abang beli. Nampak? Hari-hari. 10 8, 8 7 8, 6 8, 4 8, 3 8, 3 8, 29 8, 7 28. Hari-hari aku beli.
Yang korang tak dapat beli tu pasal barang berjoget-joget dalam tu. Biasa berapa lama? Dia, kau dah dealer belum? Pergilah, kalau dah dealer, pergi tanyalah dekat introducer berapa akad penghantaran. Dah dealer belum, Arif? Dah dealer, pergi tanyalah. Kan tak pernah beli. Nampak seorang lagi tak pernah beli? Nak? Dah dealer belum? Hari-hari saya collect kat branch. Dah nampak ni, dah dealer tapi tak pernah beli. Sedap ke gelak. Ada rupanya contoh. Aku ingat aku main-main contoh terdekat ada. Tak pernah beli, ya Allah. YM tu best. YM hari-hari boleh collect kan. Ini insyaAllah Melaka nak buka. Abang cakap benda direct. Pergi tanya akad penghantaran MBA berapa. Lepas tu abang hari-hari barang tak putus. Dah dealer belum? Aku beli dealer. Daftar dengan abang. Abang uruskan. Kalau rasa macam mampu untuk beli, daftar dealer. Okay, akad penghantaran lebih kurang 5 ke 15 hari waktu bekerja. Tapi macam, tengok sekarang ni macam cepat. Abang rasa kurang seminggu. Abang punya style, dah dealer web pun tak buka. Haji. Sebab tu lah stok abang tak putus. Sebab tu stok abang tak putus, nampak? Abang tak putus. Customer bayar, abang order balik. Customer bayar order. Betul tak putus. Ni total abang sebab abang fokus kepada jual beli. Berapa barang ikut posting mana bang? Tak faham. Posting RM10 je. Kalau nak murah lagi, pergi dekat branch. Ambil terus. Tu YM tu. Tu best lah, ada branch best. Hari-hari boleh collect. InsyaAllah doakan Melaka nak buka. Kepada sahabat-sahabat kat Melaka boleh ambil peluang. Kita tadi pun abang tengok-tengok juga tadi. Sempat tadi pergi dekat, dia sebelah dekat Babah Bumbu. Dekat MITC. Apa nama restoran Zahrin. Babah Bumbu apa nama Shiro kan, dekat Melaka Central pula. MITC. Cantik. Buka pintu tempat live lah. Tadi abang tengok dia tengah renovate. Tengah sikit lagi nak siap kot. Dia buat macam style klinik kot. Dia buat style klinik. Ada tempat live lagi. InsyaAllah bulan 9 doakan MBA dekat Melaka. Okay, lepas tu next destinasi Ipoh. Kita akan buka cawangan di Ipoh. Abang tak kisah ada cawangan tak ada cawangan pun tak heran. Ada alhamdulillah. Ya bukan 9. Susah nak beli kat hotel harga murah. Tak ada. Apa pula harga murah? Hari-hari aku beli. Apa pasal susah sangat korang ni? Hari-hari berjoget-joget barang 1 gram pun ada. Stok banyak lah. Tak tahu. Ipoh tak tahu. Tapi dengar cerita kunci dah dapat lah. Tak tahulah. Ada kita umumkan lah. So kita jangan jadi palatau, bukan kilang aku. Kini 2.5. Tak ada cerita dia apa matlamat nak simpan amal. Kalau setakat dah 5 tahun kau nak beli satu tak payah je. Dealer beli dengan abang je. Kalau teknik pusing, kalau tak banyak dekat tangan, kalau ada 100 gram cukup ke buat penimbang. Dia kena sama 50-50 di arah Hanu. Kalau 50 gram dekat Hanu, kat tangan mesti ada 50 gram. Itu atas dasar paper. Dia kena kira dulu. Sebab, okey, tip siapa nak buat teknik pusing, mana pemadam aku ni. Kini faham Ni nak daftar tak kisah. Daftar dengan siapa-siapa pun, tuan-tuan puan tanya, abang jawab je. Siapa minta idea, abang bagi. Abang bagi konsep idea je, abang tak mengajar. Abang bukan master dealer. Abang dealer biasa saja. Contoh macam ni. Ni teknik pusing Dia bukan contoh. Katalah kita arah Hanu kan. Arah Hanu di tangan. Contoh, kata 50 gram. 50 gram ni kita masuk arah Hanu tak harga 700. Sekarang harga jatuh. Harga sekarang 600 lebih kan. Contoh. Faham cikgu? Ini dapatkan dulu info.
total price tebus keseluruhan. Ni harga. Ini mesti lebih ni. Lebih 50 gram nak pusing ni. Satulah kita nak ambil 1 gram kan. Kita nak pusing dengan 1 gram yang kecil-kecil macam ni. Mesti lebih ni, confirm. Tak payah fikir, abang tak congak tahu dah. Mesti lebih 50 gram, betul tak? Sebab apa lebih 5 gram? Kenapa? Kalau ikutkan asas dia 50-50. Ni kita masuk berapa? Katalah kita masuk Januari. Ini ramai bang, saya dah pusing tak cukup bang. Ada. Sebab harga jatuh. Lepas tu upah simpan. Kena lebih lah. Ya. So sekarang ni, dapatkan dulu info ni. Itulah fungsi mulut. Pergi tanya. Saya nak tebus keseluruhan berapa? Lepas tu dapatkan total ni kan. Dapat total ni. Kita kira lah berapa gram. Macam abang ajar mula tadi, berapa gram kita nak masuk. Berdasarkan formula tadi, simulasi asas tadi. Kumpul lah. Sementara kumpul pun, upah simpan berjalan lagi. Oh gila Aranul, perangkap betul lah. Siapa aku cakap dia ramai kena lelong ni, confirm lah. Abang minta maaf lah cakap, abang hanya cerita pada kemampuan saja. Ramai yang tanya ada tebus, abang bagi video pun tak tengok. Abang bagi ni. Ya ramai. Memang ramai. Dia sebab emas ni dia ada satu sifat gairah, tamak gairah. Tak tahu lah daripada dulu lagi. Pegang emas tu, rasa macam kecil. Nak besar. Abang pun lalui proses tu. Macam kecil abang nak beli 25 nak rasa. Dah lepas 25 nak beli 5 gram. Lebih lah. Aku beli 50 gram terus. Lepas tu masuk Arahanu. Abi, boleh tak kita bawa ke Arahanu nak gigit emas tu? Aku nak gigit apa ni? Okey, insyaAllah dah dekat 2 jam lah. Dia memang ada satu sifat. Abang pun tak tahu. Emas memang daripada dulu macam tu. Abang pun kena tak? Dia punya hantu dia. Lepas tu bila dah masuk anu, ya Allah, nyawa nak tebus kan. Lepas tu berpusing-pusing tu dah sekali. Abang jual abang. Ni baru ni abang dapat. Kan abang main video apa yang golek-golek emas. Ni sahabat abang jual. Dia dah pusing-pusing dah masuk keluar-keluar anu. Betul dia dah sampai slip disc dia sakit. Dia keluarkan, dia kata abang bekal jual lah. Ni abang jual. Dia jual kat abang. Dia nak swap. Swap mulut pula. Nak swap. AB, saya ada 100 gram. Boleh tak saya tukar dengan 100 keping? Cantik kau. Nak join macam mana? DM saya. Saya, abang bekam, AB, saya nak join MBA. Okay, daftar. Bagi phone number, nanti abang contact. Esok-esok lah, ni nak malam tidur dah ni. Faham tak? Ni lah tajuk, siapa yang ada gram-gram besar macam ni, jangan jual. Dia ada cara dia, minta abang. Tak kisah you dealer siapa ke, you daftar dengan siapa ke, AB, Mim, Habib, Tommy, Wan Chan. Tak ada idea. Saya bukan MBA, tak kisah. Yang penting emas. Kita nak bagi idea saja. Ada? 2.5 ada, besok-besok lah. Ni abang pun ada banyak lagi on the way, dekat 10 keping on the way. Abang 10 keping, 2.5. Hari tu ada customer beli 8 keping, lepas tu abang restock terus lah. 5 gram pun ada 2. Sekarang ni Dina abang tak nak pegang. Dina ada satu je, Dina Public Gold. Ni yang boleh buka ni, limited edition. Abang mencari kepada. Okey, terima kasih Mia Sarah Aziz, terima kasih. Aziz. Mesra tu. Ni satu je. Ni boleh buka ni, limited edition. Abang nak jual 650. Nak tak nak sudah. Tak nak aku buat loket bini aku. Tak nak abang. 650 1 gram. 650. Sufi itu tanya apa? Tanya lah betul abang bagi video. Maksud dia apa? Pergi tengoklah video tu. Boleh buka lah Sufi. Nama Sufi sedap. Abang bagi, dia tanya, abang nak link, abang dah bagi link. Lepas tu dia tanya abang, maksud dia apa? Maksud dia apa? Kau minta link, tengoklah video tu. Segala penjelasan tu dalam video, dalam live. Live tu abang rekod. Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah, ambil lah idea tu. Kalau rasa bermanfaat, silakan. Yang paling penting kita belajar, jangan terdesak baru nak fikir. Emas ni dia sayang nak jual.
Lepas tu kita jadi loss. Ni 650. 650. 650 per gram. 650. 650 per gram. 650 kali dengan 4.25 gram. Take it or leave it. 650 kali 4.25. 2762. Abang, Public Gold jual murah lagi. Kau beli lah kat Public Gold. Ini limited edition. Saya nak beli dalam live. Okay. Tak, user ni harga dia nak. Kalau nak, buying besok abang post. Ni. Ya. Nak, ini harga dia. Dia bukan ikut, bang, apa saya tak ikut harga Public Gold? Kau beli kat Public Gold lah. Ni barang Public Gold. Ni limited edition. Limited edition 650. Tapi siapa tadi macam abang tengok ada orang DM abang ni. Siapa nama ni? User. Ni. Salam Abang Bekam. Salam. Ni nak 650 screenshot lock. Kalau tak bayar abang block terus. Joy bayar. Tak adalah gurau je. Tak, abang bukan jual dalam siapa nak ni lah. Ni cantik. Itu ada red dot. Abang dah buang red dot dia. Abang dah bakar dah itu. Ada cara nak buang red dot dia. Abang pelik lah, brand ni selalu ada red dot. Abang beli MAA daripada dulu tak ada red dot. Habib selalu ada red dot. Red dot ni tak ada apa, dia tak ada susutkan nilai emas tu, dia proses pengoksidaan. Okey, insya-Allah siapa nak ni boleh 650. Post abang belanja lah. Saja ini saja nak bagi tahu yang ini collector item. Kalau kata ada macam ni jangan jual murah-murah, jual mahal-mahal. Kalau ada 1 gram, 5 gram ke yang belatuk, yang post Public Gold jangan jual murah-murah. Nyesal kau nanti. Itu semua barang limited edition dik. Yang agung, itu jangan jual murah-murah tu, boleh jual 700 800 so 1 gram. 0.5 gram. Post SM berdarah 700 800 orang jual, 700.5. 0.5 gram. Itu namanya collector. Collector, faham? Apa collector bahasa Melayu apa? Collector apa? Collector. Apa collector bahasa Melayu? Mangkuk tu. Collector apa? Apa? Aku bukan collector. Apa nama? Bahasa Melayu dia. Pengumpul, penyimpan. Pengumpul macam kumpul stamp lah. Apa? Dia orang jenis obses ni. Orang yang bang, Dina bang. Meh 700. Dia sanggup bayar tau. Macam pengumpul. Collector, pengumpul. Okey, terima kasih. Minta maaf lah. Abang pun dah lock ni. Jumpa lagi insya-Allah. Ada jodoh siapa nak join tu boleh hubungi abang. Ni muka aku. Kicap-kicap handphone abang. Thank you insya-Allah. Pengumpul design. InsyaAllah siapa-siapa nak join dealer MBA. Abang bagi tahu abang tak mengajar. Abang tak mengajar. Kita ada kelas. Tak perlulah daftar. Bang, bila kelas? Abang tak mengajar. So abang hanya bagi ilmu konsep idea percuma macam ni. Sahabat-sahabat rasa kalau siapa dengan tim abang tu yang join dengan tim abang macam Anwar apa semua tu, dia boleh lah DM abang, boleh rumah hijau. Nak tanya ke abang hantar terus. Okey, terima kasih insya-Allah, semoga bermanfaat. Jadilah penyimpan emas yang berilmu. Jangan kita ada sifat tamak dan gairah, kita menyangka-nyangkakan. Banyak orang yang sekarang ni assumption, emas nak naik, emas bekerja. Pada hakikat dia tak tahu apa yang berdepan tu. Kita tenang-tenang saja insya-Allah. Okey, terima kasih follow. Nanti kita sambung lagi lah. Siapa nak live yang ni, siapa nak nanti abang siapkan dekat rumah merah, DM, bang nak live tadi. Bang nak live simulasi. Bang nak live kira suap pajak. Okay, insyaAllah semoga bermanfaat kepada semua. Yakinlah dalam sunnah pasti ada kejayaan. Assalamualaikum. Bye-bye.